Assalamualaikum karang, apa khabar semua? Kembali lagi ke saluran Sukan Tiger. Isu panas melanda bola sepak Malaysia hari ini. Dominasi Johor Darul Takzim atau JDT nampaknya terus membuatkan banyak pihak tidak senang duduk. Terbaru, satu dakwaan liar telah dilemparkan. Ia mendakwa kononnya kelab Gergasi Selatan ini dibiayai sepenuhnya oleh dana awam atau duit rakyat. Tidak tanggung-tanggung, angka yang disebut mencecah 91% daripada hasil pendapatan kelab bagi tahun 2024. Tindakan ini telah mengundang respon yang sangat tajam daripada pemilik JDT, DYM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor. TMJ menyifatkan tuduhan ini sebagai satu usaha yang sangat terdesak. Menurut baginda, pihak-pihak ini sudah pun gagal untuk bersaing secara sihat di atas padang. Jadi, mereka kini terpaksa mencari jalan kotor untuk menjatuhkan reputasi kelab JDT. Terlalu terdesak dan memalukan. Itulah kata-kata yang dilemparkan oleh TMJ melalui laman X baginda. Sebelum kita bedah lebih dalam lagi, bagi korang yang belum lagi menjadi sebahagian daripada komuniti kami, jom tekan butang subscribe sekarang juga. Jangan lupa aktifkan loceng pemberitahuan biar korang tak terlepas sebarang analisis tajam mengenai bola sepak Malaysia. Sudah? Mari kita sambung perbincangan ini. Pihak JDT melalui Ketua Pegawai Operasi mereka, Alistair Edwards, telah pun tampil memberikan penjelasan yang sangat teknikal. Beliau menegaskan bahawa kenyataan tersebut adalah satu salah tafsir fakta yang sangat besar. Walaupun akaun keuangan JDT menyenaraikan geran atau sumbangan kerajaan, ia sebenarnya hanyalah prosedur operasi standard. Tujuannya adalah untuk pelepasan cukai penaja swasta. Dana tersebut sebenarnya disalurkan untuk program pembangunan akar umbi di seluruh daerah di Johor. Ia bukannya untuk membayar gaji pemain utama atau penyelenggaraan aset kelab. Tetapi persoalan yang lebih besar sekarang, kenapa isu ini timbul di saat Liga Malaysia sedang bergolak dengan pelbagai skandal lain? Jangan lupa, sebelum ini kita dikejutkan dengan isu integriti pemain dan sanksi daripada Mahkamah KAS. Adakah ini satu serangan terancang untuk menggoyahkan fokus Harimau Selatan yang sedang dalam landasan terbaik mereka? Jika benar, ada pihak yang cuba menggunakan isu keuangan untuk mengheret JDT ke meja hijau, mampukah pengurusan JDT mempertahankan integriti mereka dalam jangka masa panjang? Kita akan terus pantau perkembangan isu ini. Sila tinggalkan komen pedas atau pandangan korang di bawah. Adakah korang rasa ini taktik politik bola sepak atau memang ada sesuatu yang tak kena? Jangan lupa untuk tekan butang like. Terima kasih kerana terus setia bersama Sukan Tiger. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Majulah bola sepak Malaysia. Ciao.